Produk-produk emas yang ada di Public Gold. Apa dia ada? Kita ada beberapa jenis produk. Yang pertama adalah gold bar. Gold bar ni bentuk dia 4 segi. Macam ni. Petak 4 segi. Okey, produk yang kedua adalah produk dinar emas. Dinar emas yang macam ni, bulat. Dia macam coin ataupun macam duit. Bulat yang macam ni. Produk yang ketiga, sama juga gold bar, tapi dia bermain dengan design. Yang ini taifuk, yang tadi saya tunjuk itu adalah bunga emas. Okey, kemudian apa lagi produk yang kita boleh dapat dekat Public Gold? Kita ada juga jongkong macam ini. Okey, jongkong yang macam ini. So, semua ketulinan 999.9. So, tak perlu pening nak pilih yang mana. Kalau bajet besar, dia bolehlah beli yang besar. Kalau bajet kecil, dia boleh beli yang kecil. Kalau bajet terlalu besar, boleh beli yang besar. Yang ini adalah 1 kilogram.